Bahasa santun penyejuk hati, bicara indah memikat nurani. Tutur kata elok berseri, membawa damai seumur abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada para hadirin sekalian. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan guru yang dihormati serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Bersyukur kita ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berhimpun pada hari ini dalam suasana yang harmoni. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pidato yang bertajuk Kesantunan Berbahasa. Hadirin yang dihormati, kesantunan dalam berbahasa merujuk kepada cara kita bertutur dan menulis dengan penuh adab dan hormat. Menurut Brown dan Levinson pada tahun 1987, kesantunan berbahasa adalah satu strategi komunikasi yang bertujuan untuk menjaga keharmonian dalam interaksi sosial dengan mengelakkan konflik dan mengekalkan hubungan baik antara penutur dan pendengar. Selain itu, menurut Nick Safiah Karim tahun 1989, kesantunan berbahasa ialah penggunaan bahasa yang bersopan santun, berbudi bahasa dan menghormati perasaan orang lain dalam pelbagai situasi komunikasi. Sementara itu, menurut Tata Bahasa Dewan pada tahun 2008, kesantunan berbahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi dan latar masyarakat berdasarkan norma dan nilai budaya yang diterima. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan kepribadian seseorang dan tahap ketemadunan sesuatu bangsa. Dalam kehidupan seharian, kesantunan berbahasa memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan saling menghormati. Pertama, kesantunan dalam berbahasa dapat mewujudkan hubungan sosial yang baik. Apabila kita menggunakan bahasa yang sopan, kita dapat mengelakkan perselisihan faham dan membina interaksi yang lebih mesra. Sebagai contoh, dalam perbualan harian, penggunaan kata-kata seperti tolong, maaf dan terima kasih menunjukkan penghormatan kita terhadap orang lain. Kedua, kesantunan berbahasa mencerminkan budi pekerti seseorang. Seseorang yang bertutur dengan sopan dan berhikmah lebih dihormati serta disegani dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW menekankan kepentingan berbicara dengan lemah lembut dan penuh hikmah. Baginda bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, kesantunan berbahasa juga penting dalam dunia digital. Di era teknologi maklumat ini, komunikasi banyak dilakukan melalui media sosial dan mesej teks. Oleh itu, kita harus berhati-hati dalam memilih kata-kata agar tidak menyinggung perasaan orang lain atau menyebarkan fitnah. Sikap bijak dengan menggunakan bahasa dapat mengelakkan perbalahan dan mengekalkan keharmonian masyarakat. Hadirin yang dihormati, kesantunan dalam berbahasa memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Antara kepentingannya, pertama sekali, dapat memupuk hubungan baik antara manusia.
Pertuturan yang sopan membantu kita menjalin hubungan yang lebih erat dengan keluarga, rakan-rakan dan masyarakat. Orang yang berbicara dengan bahasa yang santun akan lebih dihormati, dihargai dan disenangi oleh orang sekeliling. Kedua, mencerminkan kepribadian yang mulia dalam diri manusia. Seseorang yang mengamalkan kesantunan berbahasa menunjukkan kematangan, kepribadian yang baik serta sikap empati terhadap perasaan orang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat meningkatkan maruah diri dan menonjolkan nilai-nilai murni dalam diri individu tersebut. Ketiga, mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Apabila masyarakat mengamalkan kesantunan dalam komunikasi, hubungan antara individu menjadi lebih baik. Keadaan ini membantu mengurangkan ketegangan sosial dan membina suasana yang lebih aman dan selesa untuk semua. Keempat, meningkatkan keberkesanan komunikasi. Bahasa yang baik dan beradab menjadikan mesej yang disampaikan dengan lebih jelas dan mudah difahami oleh pendengar. Perkara ini sangat penting dalam dunia profesional, pendidikan dan kehidupan harian bagi memastikan maklumat dapat disampaikan dengan baik tanpa menimbulkan salah faham. Kelima, kesantunan berbahasa dapat menjaga imej dan negara. Kesantunan dalam berbahasa bukan sahaja mencerminkan tahap ketemadunan individu tetapi juga masyarakat dan negara. Negara yang rakyatnya berbahasa dengan sopan akan dipandang tinggi oleh dunia luar dan mencerminkan budaya yang bertamadun serta maju. Sebaliknya, tidak mengamalkan kesantunan dalam berbahasa boleh membawa pelbagai kesan negatif, antaranya menimbulkan perselisihan dan konflik. Penggunaan bahasa yang kasar atau menghina boleh mencetuskan ketegangan dan pergaduhan. Penggunaan bahasa yang kasar atau menghina ini boleh mencetuskan pergaduhan. Individu yang menggunakan bahasa yang menyakitkan hati orang lain akan lebih terjerumus dalam perbalahan atau perpecahan. Seterusnya, boleh menjejaskan hubungan sosial. Orang yang sering bertutur dengan kasar atau kurang sopan akan dijauhi oleh masyarakat. Komunikasi yang tidak beradab boleh merenggangkan hubungan kekeluargaan, persahabatan dan hubungan di tempat kerja. Selain itu, merosakkan imej diri dan keluarga. Kata-kata yang tidak beradab mencerminkan peribadi seseorang dan boleh membawa kesan buruk kepada keluarganya. Masyarakat akan memandang rendah terhadap individu yang tidak menjaga adab berbahasa, sekaligus menjejaskan maruah diri dan keluarga. Tambahan pula, ketidaksunan dalam berbahasa mengundang salah faham. Bahasa yang tidak jelas atau terlalu kasar boleh menyebabkan salah tafsir dalam komunikasi, sekaligus membawa kepada masalah yang lebih besar. Kesalahan dalam memilih kata-kata boleh menyebabkan maklumat disalahertikan dan mencetuskan ketegangan antara individu atau kumpulan. Di samping itu, dapat menggalakkan budaya negatif di media sosial. Penggunaan bahasa kesat dalam media sosial boleh membawa kepada penyebaran fitnah, buli cyber dan pelbagai masalah sosial yang lain. Perkataan yang tidak sopan atau kasar boleh menyebabkan seseorang mengalami tekanan emosi, hilang keyakinan diri
atau menjadi serangan maya. Hadirin yang saya muliakan, kesantunan dalam berbahasa adalah cerminan akhlak dan jati diri kita. Oleh itu, marilah kita sama-sama berusaha untuk mengamalkan kesantunan dalam pertuturan dan penulisan kita, sama ada dalam kehidupan harian maupun di alam maya. Dengan ini, kita dapat membina masyarakat yang lebih bertamadun dan berhemah tinggi. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, bahasa menunjukkan bangsa. Jika kita ingin dihormati, kita harus menjaga tutur kata dan cara kita berbicara. Kata-kata ini menegaskan bahawa kesantunan berbahasa bukan sahaja mencerminkan maruah individu tetapi juga martabat bangsa dan negara. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surah Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yakni benar dan bersopan santun. Kerana sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sekian sahaja pidato saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.